Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat post viral. Okey. Kali ini saya menggunakan software. Saya akan beritahu software apa. Nama software itu FB Viralism. Okey, dengar sampai habis dulu sebab saya di akhir nanti saya ada bagi bonus pada siapa yang beli FB Viralism ni. Okey. Saya tunjukkan macam mana saya lakukannya ya. First kali saya create post. Kemudian saya upload gambar. Okey, cari gambar yang sesuai. Upload. Okey. Seterusnya saya masukkan butang play supaya menarik. Okey, tajuk dan description. Yang ini yang akan keluar dekat Facebook bila orang share link ni, link viral saya ni. Di direct URL ni ialah offer kita. Okey, katakan kita offer katakan saya macam dalam kes ni saya offer formula 19,000 setiap bulan dengan 5 minit sehari. Okey. So saya bagi blog post saya. Direct URL. Okey. Sekarang ada 3 kita buat like benda gate ni. Okey, first kita enable like gate. Okey. Pilih use a custom URL. Okey. Saya nak orang yang sebelum access ni dia perlu like fanpage saya. So saya punya fanpage. Lepas tu tajuk saya ambil tajuk ni je lah. Oh, okey. Sorry. Tajuk saya buat langkah nombor 1. Langkah nombor 1. Right. Ini okey. Kemudian saya juga nak bila selepas dia like dia kena share. Alright. So yang ini saya ambil kalau dia tak share pun tak ada masalah. Okey. Okey. Langkah nombor 2. Nombor 2 share. Okey. Yang ketiga yang ini paling best. Okey. Autoresponder dia kena daftar dulu. Kalau dia tak daftar tak boleh. So saya pilih autoresponder saya. Kemudian nama mailing list saya. Tajuk. Okey. Daftar di bawah. Okey. So saya pilih background. Save changes. Okey, nanti saya tunjuk macam apa jadi. Okey. Sekarang apa yang saya perlu buat ialah saya perlu promote sahaja link viral saya ni. Link viral saya yang ini. Okey, kalau pergi dekat URL ni. Okey, first kali dia perlu like. Okey. Dalam kes saya ni saya dah like page saya. Bagi orang yang tak like dia like. Okey. Automatic dia pergi ke yang kedua. Pergi yang kedua dia kena klik share on Facebook. Okay. Bila dia share dia akan pergi. Tapi tadi saya dah setkan kalau dia tak share pun tak ada masalah. Dia tekan pangkah pun pergi juga. Okay. Tadi saya dah set macam tu. Okay. Seterusnya dia kena register. Kalau dia tak register dia tak boleh access. So
dia pun register. Dalam kes saya dah register, so saya akan tukar email lain lah. Ok, klik continue. Ok, dah selesai, dia akan pergi dekat sini. So, ini adalah viral. Macam mana post ini jadi viral menggunakan software yang ini. Ok, alright. Saya minta maaf tadi ada orang datang. Pause sekejap video ni. Ok, kat mana kita tadi? Ok, alright. Beli software yang saya tunjukkan tadi ni. Bukan ni. Ni, this one. Ok, melalui link saya dan saya ada sesuatu yang saya offer kepada dia. Okay. Rakaman webinar idea viral teknik X, rakaman webinar idea viral teknik Y, rakaman webinar idea viral teknik Z. Okay. Ni ada 3 teknik yang kita boleh guna pakai supaya lebih viral. Okay. Satu webinar RM150, 3 webinar RM450. Tapi percuma jika anda membeli melalui link affiliate saya di rqra.com viral. Okey, untuk pembelian ni saya nak minta bagi perhatian sekejap. Okey, katakan anda pergi dekat sini. Sekejap Satu jam lagi. Okey. Katakan pergi kat sini, nanti ada borang pembayaran. Okay, dekat bahagian pembayaran. Okay. Alright. Dia ada one time offer, ada offer upgrade semua. Kalau anda beli, okey lah. Okay. Kalau anda tak beli pun tak ada masalah, dapat juga bonus ni. Okay, tapi cadangan saya belilah. Okey, ada upgrade dia. Yang ni image editor untuk buat poster-poster bagi menarik. Okay, saya sendiri pakai. Software ni saya pakai tau, bukan saya ni. Okay, ni pun rakaman dia juga. Ni rakaman bukan yang saya punya ni lain. Saya punya lain. Yang ni saya bagi bonus. Okey. Okey, dan ni borang pembayaran dia. Okay. Ada 3 ni. 3 offer. So kalau anda ambil semua lagi bagus. Kalau tak ambil semua pun tak ada masalah, tetap dapat saya punya bonus ni. Okey. Cuma kat sini saya nak highlightkan dekat bahagian nota tambahan, anda bagi tahulah saya beli melalui link Raja Kamil. Bagi tahu just in case katakan dia tak track link affiliate ini. Okey. So bagi tahu beli melalui link Raja Kamil. Selepas anda beli, anda bagi tahu saya email, nama anda dan email yang anda gunakan, dan saya akan semak selepas saya mengesahkan dengan admin, saya akan bagi tahu kepada anda kira bahawa pembelian anda tu diterima dan layak dapat rakaman webinar ni. Alright. Rakaman webinar ni saya akan berikan pada 1 Oktober 2014. Okey, saya akan berikan pada 1 Oktober 2014. Okey, sedikit mengenai rakaman webinar ni. Okey. Dalam ni saya ada bagi tahu macam mana saya combine beberapa teknik viral supaya jadikan lebih laju. Okey. Dan bila combine beberapa teknik viral, dia akan jadi super laju. Okey, so dalam rakaman webinar ni saya bagi beberapa idea. Kalau produk ni apa nak buat, kalau offer ni apa nak buat, macam mana nak dapatkan subscriber, macam mana nak dapatkan like, fokus pada like, fokus kepada subscriber, fokus ada beberapa perkara lagi, fokus kepada sale. Okay, so itu saya ceritakan dalam 3 webinar ni. Alright, so kalau anda berminat nak beli dah dapat webinar ni, beli melalui link affiliate saya. Okay, so pergi kat link ini dan beli melalui link affiliate saya. Alright, itu sahaja daripada saya untuk video ini. Saya harap perkongsian mengenai cara penggunaan
software ini membantu anda. Okay, jadikan offer anda jadi lebih viral. Alright, offer ni saya bagi kepada khusus kepada pelanggan-pelanggan saya. Terima kasih. Itu saja daripada saya, Raja Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.